highlight pula. Highlight Vigo Commonwealth. Okay, tahun kosong ni. Oh. Tengok siapa duduk belakang. Tengok ke apa? Cari emak. Baiklah beli ada mah. Okay, hak ni nak jual juga. Jual murah-murah je, RM40,000 je. Kalau hak kenal barang, memang ramai hak komen ya. Memang berbaloi lah kereta ni sebab kita buat siap-siap banyak dah. Okay, dia dari asal tok sampai 100 horsepower. Lawan ni 300 horsepower lah. Teknik 84 tahu tu. 84 je. Gicek lah Vigo Main Common lagi ni. lagi. Tu lah. Tapi yang ni kita naik memang padu. Yang di bawah ni. Ni tepuk F44 dah. Okey. Tu cam, nozzle, berapa lagi hak buat? Oh ni. Memang banyak dah lah. F44 biasa ni. Dia F44 Pro. F44. Oh ni. Dok kata dah. Teh F44 Pro ni. Dah ni blue 50 PSI dah. Oh. Daripada dah ni kereta ketiga dah pakai atas bunyi kawan saya nak jual. Pasalnya mula-mula pakai dijual di Ford Ranger saya kawan. Lepas tu dia jual kereta, dia cabut dia jual mula kawan pasal di Triton kawan. Lepas tu Triton kawan upgrade pula pakai tebun lain kawan masuk di sini. Sapan lon ni 50 PSI. Tebun ni jadi dia punya history motor 4 butir. Kalau beli tebun ni second dah kalau beli. 4 butir kereta dah. Mula-mula Triton, Ford Ranger, Triton, Hella. Jadi boleh tengok dia punya 3-4 tahun lebih. bukan tok nanti 3-4 tahun di sini. Yelah. Cuma Dia kalau pakai dekat kereta ni pun 3-4 tahun. Tebun ni tahun dia 2004 lah lagi. So memang tehel lah. Yes, dulu tebun ni F44 dah. F44 lah ni 2000 lebih dah boleh beli dah. Dulu F44 ni sebelum zaman F55 wujud lagi tebun ni 4000 lebih. Tapi kualiti dia memang TikTok. Memang padu. Yes, boleh tengok tebun dia kena dia sampai langsung. Tu kalau boleh tehel daripada kereta hok tak cukup 100 horsepower sampai lo ni 300 lebih you boleh tehel memang molek tu lah barang. Yo, lepas tu lagi dia bukan zaman lah ni 44 banyak dia 44 depan 3.0 belakang. Tapi hok ni dia 44 depan 44 belakang. That's why dia tehel. Brake booster, intake manifold, intercooler, tu apa radiator semua ada, okey. Nozzle kan? Nozzle, camshaft, brake pakai AP Racing. Tapi bukan hak ori kan AP Racing. AP Racing bukan ori lah, tapi memang hak tehel. Kopi brake AA, hak kita jual sendiri. 355mm Nepok. 355mm Nepok. Okey. Dalam baru-baru lagi kita tengok. Cat pun baru, habis awak. Cat baru. Cat baru. Triple. Comel-comel. Dalam yo walaupun dekat 10 tahun tapi tak cuma mana lah, baru-baru lagi. SS Class bangsa ni pakai. Steering Toyota Celica. Wow. Toyota Celica Siftronic. Gear auto deh, hari tu ada orang tanya gear auto, okey? Steering lawa, okey? Belakang. Comel-comel lah aku. Tengok. Tak super kereta lama langsung. Super dengan mak baru. Comel-comel. Nak jual 40,000 je deh. 40,000. Okey. Hak berminat mai tengok kedai. Lepas tu jaga diri lah dengan papa kita tu. Okey. Baik. Terima kasih. Minat Roger nombor ni deh.